kecuali pada surah At-Taubah. Surah At-Taubah disebutkan nanti apa hukumnya membaca bismillah. Wajib membacanya ketika membaca surah Al-Fatihah dalam solat. Jadi hukumnya wajib ketika mana membaca surah Al-Fatihah dalam solat. Khususnya dalam mazhab apa? Dalam mazhab Syafi'i. Sebab tu siapa tak baca bismillah ketika mana membaca Fatihah dalam mazhab Syafi'i, kira solatnya tak sah. Sebab tu wajib. Yang keduanya diharamkan ketika membaca pada awal surah At-Taubah. Pada pandangan Imam Ibn Hajar. Dan makruh pada pandangan Imam Ramli. Jadi hukumnya apa? Hukumnya haram. Sebahagian ulama kata haram, sebahagian mengatakan makruh pada surah At-Taubah. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam Al-Quran surah At-Taubah tak ada bismillah. Ada orang tanya, kenapa tak dimulakan tak ada bismillah dalam surah At-Taubah? Agak-agak kita kenapa? Surah lain ada, surah Taubah tak ada. Kenapa? Ada perang. Kenapa dengan kaitan dengan perang dengan bismillah? Taubat. Kan? Kenapa dalam surah Taubah tak ada bismillah? Tadi betul lah. Sahabat kita kata perang tadi. Apa kaitan bismillah dengan perang? Agak-agak kita kenapa? Jawapannya adalah kerana dalam bismillah tu adanya rahmat. Cuba kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dalam peperangan ada tak kemurahan dan penyayang Allah Ta'ala kepada musuh Allah? Ada tak? Dalam peperangan ada tak kemurahan Allah kepada musuh Allah? Tak ada kemurahan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak rahmati mereka. Lepas tu kalau kita bunuh mereka dalam peperangan, ke mana mereka terus? Ke mana mereka? Neraka terus. Ni peperangan ni kita kata peperangan apa? Peperangan memerangi orang kafir. Kafir apa? Kafir harbi. Kafir ada berapa? Ada dua? Banyak. Jangan dua je. Kita tahu kafir harbi, kafir zimmi. Kafir kafir ahdi, tahu tak? Kafir ahdi. Tak tahu kan? Dia ada kafir harbi, kafir zimmi, kemudian dia ada kafir ahdi, kafir atau kafir muahad, satu lagi kafir, ada 4 jenis kafir. Daripada 4 ni satu je yang kena pegang. Satu kafir harbi. Atau apa tu kafir harbi? Kafir harbi adalah kafir yang memerangi orang Islam. Mereka yang memerangi orang Islam dipanggil kafir harbi. Maka boleh tak kita memerangi mereka kembali? Boleh. Boleh kita perangi mereka kembali. Bahkan memerangi mereka kembali itu hukumnya adalah wajib sebagai mempertahankan diri. Bila mereka kita berdakwah di Islam, lalu mereka perang, mereka gunakan keganasan, maka boleh kita balas dengan keganasan. Maka bila kita perangi orang kafir harbi ni, tak ada rahmat. Mana rahmat? Kenapa kita kata tak ada rahmat? Kerana apabila kita bunuh saja mereka, maka mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Tapi sebenarnya ada tata cara macam mana nak berperang. Pertama, kita akan minta mereka supaya serah diri. Serah diri. Maknanya jangan lawan. Maknanya jangan menyerah. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita akan seru mereka untuk memeluk Islam. Ketika mana mereka dah mulakan serangan, kita balas balik. Kita bagi mereka kata dua, tak nak dengar. Kita seru mereka untuk memeluk Islam, mereka tak nak, barulah boleh dilancarkan peperangan. Tapi dengan syarat, banyak syarat ketat. Dalam Islam perang banyak syarat. Syaratnya seperti apa? Dalam peperangan tak boleh bunuh kanak-kanak. Kanak-kanak tak boleh, wanita tak boleh, orang tua tak boleh, rakib. Jadi pendeta-pendeta mereka tak boleh roboh rumah, roboh bangunan, tak boleh tebang pokok, tak boleh bunuh haiwan. Dan sebagainya lah. Itu tata cara apa? Berperang dalam Islam. Bukan asal jumpa bunuh saja. Tak. Dia ada tata cara dan adab-adab yang perlu
terpenuhi. Sebab tu dalam Islam bila kita berperang ini perlu dijaga, sangat dijaga. Bukan semua orang kita bunuh. Kecuali pada beberapa keadaan. Bilakah boleh bunuh perempuan? Dalam peperangan, bila boleh bunuh perempuan? Agak-agak. Boleh tak bunuh perempuan? Kita tak boleh. Tapi ada kadang boleh. Boleh. Bila? Dia melawan? Dia melawan tak juga. Bila dia jadi tentera, dia juga mengangkat senjata. Bila dia jadi tentera, dia mengangkat senjata, maka boleh dibunuh dalam peperangan. Orang tua, bila dia boleh dibunuh? Sama juga. Orang tua menelakkan angkat senjata. Tak larat kan? Boleh lah, tapi tak sama lah macam orang muda kan. Orang muda dia stamina, dia kena lari kan. Bilakah orang tua boleh dibunuh? Bila orang tua jadi pentolnya atau pentol. Ketua dia, mastermind, dia yang mengatur strategi peperangan. Dialah generalnya contohnya. Waktu tu boleh dia dibunuh. Okey. Ini adalah golongan-golongan yang mana perlu kita jaga dalam peperangan. Sebab tu dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu Wa Taala tidak mulakan dengan bismillah. Kenapa? Kerana dalamnya tiada rahmat bagi orang kafir. Allah Taala tidak merahmati orang kafir, maka dengan sebab itulah surah At-Taubah tidak dimulakan dengan basmalah. Okey. Kemudian itu kita kata ketika mana memulakan bacaan pada awal surah At-Taubah. Okey, ada yang kata haram, ada yang kata makruh lah. Yang keduanya kalau kita baca tengah-tengah. Tengah-tengah surah At-Taubah ni, andai kata sebelum ni semalam contohnya kita dah baca surah At-Taubah. Berhenti tengah-tengah surah At-Taubah tu kita tak habiskan. Kita berhenti. Kita nak sambung esok aja. Kita nak sambung hari ni lah contohnya, hari ni kita nak baca. Maka apa hukum membaca bismillah ketika kita nak menyambung bacaan surah At-Taubah, yakni pada pertengahan surah At-Taubah? Maka sebagai ulama mengatakan makruh, sebagian lagi mengatakan sunat. Ini adalah khilaf para ulama tentang masalah membaca bismillah. Tapi membaca isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini tidak khilaf. Dituntut ketika mana kita nak memulakan membaca membaca surah. Tak kiralah pada pertengahan surah ke, pada awal surah ke, maka dituntut untuk kita membaca membaca isti'adzah. Termasuklah dalam solat. Ketika mana nak baca Fatihah, maka disunatkan bagi kita untuk membaca isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cukup pada awal sebelum membaca surah Fatihah saja. Baca surah dah tak payah baca isti'adzah lagi dah. Contohnya kita baca apa? Dalam solat. Contohnya kita baca Fatihah. Lepas Fatihah, waladdallin, amin. Jadi contohnya kita nak baca tengah surah ataupun awal surah, maka tak perlu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Disunatkan pada awal Fatihah saja. Kenapa? Kerana dia bersambung. Bacaan bersambung tak perlu apa? Tak perlu baca isti'adzah. Sama juga macam apa? Kita baca tadarus. Kan? Masa bulan puasa, contohnya baca ramai-ramai. Cukup seorang saja yang baca isti'adzah dengan suara yang kuat. Seorang saja. Mana seorang tu yang mana? Yang mula-mula baca. Cukup dia sahaja membaca isti'adzah. Yang lain daripada tu tak baca pun tak apa. Kalau nak baca dengan suara yang perlahan. Baru baca. Bila lagi baca isti'adzah? Bila kita dah diselangi dengan apa? Perkara-perkara yang tak ada kaitan dengan Al-Quran. Contohnya, kita tengah baca-baca, tiba-tiba kawan kita ajak borak. Kita pun berhenti. Borak bukan pasal Al-Quran, bukan pasal tafsir, bukan tentang cara baca dan sebagainya. Maka bila kita berhenti, kita nak sambung. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau kita berborak itu tadi, contohnya berkaitan hukum hakam Al-Quran, hukum tajwid. Kita tengah mengajar atau guru tengah mengajar. Ini hukumnya. Kita sambung. Dia kata, sambung tak payah baca isti'adzah pun tak apa. Kenapa? Kerana masih lagi dalam apa? Subjek atau perbincangan kita masih lagi berkaitan dengan Al-Quran. Tapi kalau kita dah lari daripada perbincangan Al-Quran, maka ketika itu memulakan kembali sambungan bacaan Al-Quran mestilah dimulakan dengan isti'adzah.
Okey, kemudian kita sebutkanlah tentang pandangan ulama mengatakan makruh memulakan syair dengan basmalah adalah syair pada syair pujian kepada sesiapa yang tidak layak mendapat pujian, dan syair kejian kepada sesiapa yang tidak patut mendapat kejian. Maksudnya syair-syair yang tidak ada nilai pada agama, syair-syair yang mengeji orang ataupun melampau-lampau puji orang yang tidak patut dipuji. Yang boleh kita puji berlampau siapa? Allah dan Rasulullah saja. Kita boleh puji Rasulullah adalah orang begini-begini. Tak boleh, kena masalah. Tapi lain daripada itu tak boleh. Melampau-lampau. Tak boleh. Kalaupun kita puji dia melampau sekalipun, tak boleh memulakan, kalau ada syair tak boleh dimulakan dengan bismillah. Sebab syair orang dulu, kalau kita tengok bukan hanya sekadar syair orang kita saja dulu-dulu. Syair memuji raja-raja melampau-lampau. Orang dulu di tanah Arab pun sama juga. Sebab syair bagi mereka adalah senjata. Satu penyair di zaman jahiliyah, kedudukan mereka ni sama seperti bangsawan. Penting dalam masyarakat. Penyair sangat penting. Kenapa? Kerana waktu itu tidak ada surat khabar. Tak ada surat khabar, tak ada WhatsApp, tak ada Facebook, tak ada TikTok, tak ada. Jadi macam mana cara pemerintah mengukuhkan kedudukan mereka? Mereka santuni penyair-penyair ni. Maka bila dah santuni, dilayan, kemudian diberikan pelbagai hadiah, maka penyair-penyair ini akan mengungkapkan syair-syair pujian melampau-lampau kepada pemimpin-pemimpin dan pemerintah mereka ketika itu. Maka hukumnya adalah makruh memulakan syair yang tidak patut dipuji ataupun tidak patut dicela. Dicela ni macam mana? Syair penyair ni bukan hanya sekadar memuji pemerintah. Bahkan mereka adalah ejen propaganda. Mereka ni akan dijadikan apa? Dalam medan perang, penyair antara orang yang duduk di barisan depan. Bukan kerana mereka ni tadi apa? Bukan mereka pandai berperang, tak. Tapi mereka pandai bermain kata-kata. Pandai cakap tu pandai. Jadi bila bersyair, kalau betul mereka pakar bersyair, musuh bila dengar terus down. Patah semangat. Tentera sini akan naik semangat. Itu pentingnya penyair pada zaman tersebut. Tapi sekarang kita dah tak adalah penyair biasa. Macam kita juga orang biasa. Dulu ada kedudukan. Sebab itu tidak, hukumnya apa? Hukumnya adalah makruh. Manakala isi kandungan syair akidah al-awam ini adalah berkaitan ilmu tauhid, yang ianya adalah semulia-mulia ilmu, maka ia termasuk dalam perkara penting yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tauhid, ilmu yang paling penting. Kenapa? Kerana ilmu yang mengenalkan kita akan Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita sembah, yang dialah menciptakan segala-galanya termasuk kita. Maka bila ada syair yang menciptakan tentang ketunggalan, ketauhidan, keesaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah sunat. Sunat. Sebab syair di sini bukan syair yang melalaikan. Masuk kita kepada Allah. Apa tu Allah? Dia kata bismillah. Bila sebut Allah itu apa? Bila kita kata Allah adalah nama bagi zat yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Jadi Allah ini adalah nama bagi siapa? Bagi Tuhan. Tuhan yang mana memiliki sifat-sifat kesempurnaan, tidak ada kekurangan. Maka sebab tu tak boleh kita namakan kepada makhluk selain Allah itu Allah. Lepas tu bila kita nak namakan orang dengan Allah, kena ada apa? Kena ada apa depannya? Kena ada Abdul. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Razak. Bila ada saja nama Allah Ta'ala, mesti letak Abdul. Tak boleh kita namakan seseorang itu dengan nama Allah. Hukumnya haram. Mana? Hukumnya adalah haram.
Sebab apa? Sebab nama Allah adalah eksklusif untuk Allah Ta'ala. Tak boleh diguna pakai untuk orang lain. Okay? Bila sebut Allah, itulah dia. Sifat-sifat yang sempurna. Satu zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan suci dari segala kecacatan dan kekurangan. Maka Allah Ta'ala ni secara umumnya kita kena beriman bahawa Allah Ta'ala sempurna, tiada kekurangan. Sempurna dekat sini, bila kita sebut sempurna, sifat sempurna tidak boleh kita kaitkan dengan sempurnanya makhluk. Sebab sempurna makhluk dia tak sama dengan sempurna Allah. Sempurna makhluk seperti apa? Seperti makhluk itu tidak cacat anggota. Dia tak pekat. Dia tak buta. Itu sempurna makhluk. Tapi Allah Ta'ala sempurna dia. Kita kata walaupun Allah melihat bukan dengan mata. Allah mendengar bukan telinga. Kita ni melihat dengan mata, kita mendengar dengan telinga. Itu sempurna kita. Kena ada mata, kena telinga. Kalau tak ada mata, telinga, macam mana nak mendengar dan melihat? Melihat dengan mendengar tu macam mana? Tak boleh. Menurut adat tak boleh. Ada tak orang boleh melihat tanpa mata? Ada tak orang boleh melihat tanpa mata? Tak boleh. Secara adatnya tak boleh. Tapi ada orang boleh melihat tanpa mata. Ada. Tapi ini memang susah jumpa lah. Seperti dalam satu dokumentari. Seorang lelaki di Turki. Dia buat rakaman video dokumentari itu. Keluar kat TV. Seorang lelaki Turki diminta untuk melukis. Dia ni memang buta. Jadi dia dudukkan di tengah bandar. Ada satu bangunan, sudut yang berbeza, dia minta lukis. Dia boleh lukis dalam keadaan tidak melihat. Dia boleh melukis dalam keadaan tidak melihat. Macam mana? Wallahu a'lam. Tapi ada, tapi tak kita kata menurut adat kebiasaan benda tu dikira sebagai mustahil adat. Tapi boleh berlaku. Ini asal melihat itu dengan mata, tapi ada orang melihat tidak dengan mata. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW melihat, bukan hanya sekadar melihat di hadapan. Nabi SAW melihat di belakang. Ini berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW ketika para sahabat sedang solat. Nabi duduk dekat depan kan, jadi imam. Maka Nabi kata, aku melihat kamu di belakang seperti mana aku melihat kamu di depan. Nabi tengah duduk menghadap ke depan. Nabi kata, aku melihat kamu ke belakang ni kamu buat seperti mana aku melihat kamu ke depan. Itu adalah mukjizat. Bukan maknanya ada mata ke belakang kan. Allah Ta'ala berikan kelebihan, kurniaan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang Allah Ta'ala tak kurniakan kepada orang-orang yang lain. Okey, itu sifat kesempurnaan. Jadi tak boleh kita samakan sempurna kita dengan sempurna Allah. Seperti apa sempurna makhluk tadi? Sempurna makhluk dia mesti contohnya mesti ada anak. Dia mesti ada anak, dia mesti ada isteri. Barulah sempurna sifat kemanusiaan itu tadi. Sempurna manusia. Tapi Allah Ta'ala sempurna, dia tak ada anak. Sempurna Allah Ta'ala, dia tak ada pasangan, dia tidak ada isteri. Isteri dan anak ini adalah kekurangan bagi Allah Ta'ala. Tidak patut dan layak dengan kebesaran Allah Ta'ala ada pasangan. Sebab kalau dia ada isteri, dia ada anak, maka ternafilah sifat tunggal. Ternafi sifat tunggal. Kenapa kita kata ternafi sifat tunggal? Kerana kalau anak, kita kata anak manusia, bila ada anak, anaknya apa? Anak manusia. Kalau kambing, anaknya apa? Kambing. Betul tak? Kalau Allah ada anak, maka anaknya apa? Allah tu Tuhan. Anaknya apa? Boleh tak anak tak Tuhan? Boleh tak? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Ya tak boleh, mana boleh? Mana boleh? Bila kita kata Allah ada anak contohnya, maka anak itu mesti Tuhan. Tetapi hakikat anak itu Tuhan tidak menepati ciri-ciri ketuhanan. Agak-agak kenapa? Kita kata manusia bila ada anak, maka anak tu mesti jenis daripada manusia, betul tak?
Kan? Mesti jadi manusia. Kalau kambing, mesti ada kambing. Kalau ayam, mesti ada ayam lah. Anak tu mesti lahir ikut induknya. Anak spesies induknya. Apa spesies induknya? Maka apa? Macam tu. Lahir. Kecuali kalau kacuk lah. Tapi kacuk biasanya tak lama. Bukan spesies yang sama, bukan dalam kategori yang sama. Kalau dikacukkan, maka dia akan apa? Dia akan tak kekal lama. Seperti apa? Seperti apa binatangnya? Selebu, seladang dan lembu. Jamyu. Ada. Hidup lah, tapi boleh ni. Boleh membiak. Yamyo tu boleh membiak. Kalau ikutkan apa yang kuda dengan keledai tu? Baghal. Okey, baghal ni apa kita panggil, lahir daripada persenyawan di antara kuda dengan keledai. Lahir baghal. Baghal ni dia tak boleh hidup lama. Maknanya dia boleh hidup tapi takkan boleh ada zuriat. Zuriat daripada baghal tu. Bukan zuriat daripada kuda dengan keledai, tak. Baghal tu bila dia dah lahir, dia tak akan boleh ada zuriat lain. Yoyam tu boleh ni. Yamyo. Saya tak pernah dengar tu. Yamyo. Kalau dia dah spesies tu, maknanya dia boleh bertelur. Yamyo tu sendiri bertelur. Nanti kalau tuan-tuan yang tahulah. Itu kita kata spesies lah. Tapi Allah Ta'ala, kita kembali kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau dia ada anak, kita kata ni kalau lah. Ni kalau, tuan-tuan dan puan jangan pula kata Allah ada anak. Kufur terus, murtad. Ni kalau Allah ada anak dia tak boleh jadi Tuhan. Agak-agak kenapa? Ya, itu kita tahulah Allah tunggal kan. Ini kalau kita kata kalau dia ada anak tak boleh jadi Tuhan. Agak-agak kita kenapa? Iyalah. Kalau dia ada anak, kalau dia ada anak, kita kata anak dia bukan dianya. Anak dia itu tadi tak boleh jadi Tuhan. Agak-agak kenapa? Okey, salah satu ciri ketuhanan adalah mesti tak ada mula, tak ada akhir. Kewujudan Allah Ta'ala tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Yang kita sebut nanti akan kita belajar kidam dan baqa. Okey? Kidam dan baqa. Bila anak itu lahir itu ada permulaan ke tidak? Ada kan? Ke lahir memang sejak azali lahir ke? Mana ada? Lahir mana ada mula. Maka bila ada mula, lahir saja, maka ternafi ciri ketuhanan daripada dia. Dan inilah yang berlaku kepada Nabi Isa alaihi salam, yang disembah sebagai anak Tuhan. Kan? Disembah sebagai anak Tuhan ni tak boleh dia jadi Tuhan. Kenapa? Mula-mula sekali dia dah tak layak jadi Tuhan. Ciri ketuhanan tidak ada. Kenapa? Kerana dia ada permulaan. Dilahirkan. Bila dilahirkan ada mula. Maka bila ada mula tak layak disembah sebagai Tuhan. Kenapa orang Nasrani menyembah Nabi Isa AS? Kenapa jadi dia sebagai Tuhan? Sebab dia ada mukjizat. Antara mukjizat apa? Menghidupkan orang yang mati. Mencelikkan orang yang buta. Itu mukjizat apa? Mukjizat Nabi Isa AS. Lalu mereka melihat mukjizat apa? Kelebihan itu hanya ada pada Tuhan. Mereka menyangka. Akhirnya mereka sembah. Lalu mereka membawa satu lagi kelebihan Nabi Isa, iaitu lahir tidak berbapa. Kan? Akhirnya meletakkan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Lepas tu kita kata, kalaulah Nabi Isa tak ada bapa, ada mak, kan? Perkara luar biasa. Dia lahir tanpa bapa, maka disembah sebagai Tuhan. Kenapa tidak menyembah Nabi Adam sebagai Tuhan? Kenapa sembah Nabi Isa je? Kenapa tak sembah Nabi Adam? Nabi Adam lebih pelik tak? Oh, lebih pelik lagi. Bapa tak ada, mak tak ada. Dua-dua tak ada, mak bapa tak ada. Ini Nabi Isa, mak masih ada lagi. Kan? Yang tak ada bapa aja. Nabi Adam, mak tak ada, bapa tak ada, mak pun tak ada.
Kalau kita tengok logik daripada logik orang Kristian, sudah pasti Nabi Adam, Nabi layak untuk disembah. Begitu kan? Jadi sepatutnya begitu. Tapi kita dalam Islam tak terpakai. Kenapa? Kerana kita tahu semua sekali adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah Nabi Adam ke, tak kiralah Nabi Isa ke, mana-mana Nabi, semua sekali adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita katakan sifat-sifat kesempurnaan dan suci daripada kecacatan dan kekurangan. Nama ini adalah khusus baginya. Tidak dinamakan dengan nama ini kepada selainnya. Maka tak boleh kita namakan nama Allah dengan selain daripada Allah Ta'ala. Okay? Bahkan nama Allah Ta'ala sudah wujud sejak azali lagi. Nama Allah Ta'ala ini sudah wujud sejak azali. Bukan kata nama ini saja. Nama-nama yang 99 sudah ada sejak daripada azali lagi. Ya, Allah Ta'ala telah bernama dengan nama-nama tersebut. Dan nama ini adalah nama yang paling agung. Nama Allah ni paling agung berbanding daripada nama-nama yang lain. Kenapa? Nanti kita akan sebutkan nanti. Dan paling dikenali kerana ia menunjukkan zat yang disifatkan dengan semua sifat ketuhanan. Jadi bila kita kata Allah, bila kita berdoa, Allahumma. Allahumma bermaksud Ya Allah. Maka bila kita kata Ya Allah, maka kita telah berdoa dengan seluruh sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Bila kita doa dengan nama Ya Allah, maka dalam nama Allah itu ada Ar-Razzaq, ada Ar-Rahim, ada Al-Ghafur, ada At-Tawwab. Semua sekali itu nama-nama Allah Ta'ala yang 99 sudah ada pada nama Allah. Okay? Sifat-sifat yang apa? Nama yang bersandarkan sifat itu sudah ada pada nama Allah. Nama ni ada 3 jenis. Pada Allah ni ada 3 kategori. Yang pertama kita panggil nama zat. Yang kedua kita kata nama sifat. Yang ketiga kita kata nama perbuatan, af'al. Nama Allah Ta'ala ada 3 kategori. Ada nama zat, ada nama sifat, ada nama perbuatan, iaitu merujuk kepada perbuatan. Contohnya kalau kita kata nama zat contoh Allah itu nama zat. Kalau sifat contohnya nama Al-Alim. Al-Alim itu nama sifat. Okay? Al-Hayy nama sifat. Kalau nama perbuatan seperti Muhyi, seperti Mumit, seperti Razzaq, seperti Ghafur, itu perbuatan. Perbuatan Muhyi dialah yang menghidupkan. Mumit dialah yang mematikan. Razzaq dialah yang memberi rezeki. Perbuatan memberi rezeki. Ghafur, perbuatan mengampunkan. Jadi ini nama Allah Ta'ala terbagi kepada 3 kategori. Jadi nama Allah ni nama apa? Nama Allah yang kita kata Allah itu merujuk kepada nama zat. Yang mana zat itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Okey, kemudian dia kata lagi, maka nama ini merangkumi makna semua nama-nama Allah yang indah. Al-Asma'ul Husna. Maka dengan sebab itu nama ini dikenal dengan Ismul A'zam. Yang mana sekiranya seseorang berdoa dengannya, maka akan dimakbulkan. Jadi kalau kita nak dimakbulkan doa, salah satunya adalah dengan menyebut nama Allah. Tapi kata guru saya, dia kata apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan dan puan nak makbul doa, sebelum doa, baca Asma'ul Husna. Sebelum doa, baca Asma'ul Husna. Kenapa kena baca Asma'ul Husna? Kerana salah satu daripada Asma'ul Husna itu tadi adanya nama Ismul A'zam yang disebut. Bukan hanya sekadar Allah. Allah ni salah satu daripada sekian pandangan ulama yang mengatakan nama Ismul A'zam, yang mana sekiranya seseorang itu berdoa dengannya, maka doanya akan dikabulkan. Salah satu. Tetapi Ismul A'zam ni ada dalam apa? Dalam 99 nama Allah Ta'ala. Salah satunya dari Ismul A'zam. Kalau kita berdoa dengan nama itu, kata Nabi SAW, maka doa kita akan makbul. Jadi, kalau kita nak makbul doa, ada hajat yang mendesak, bacalah Asma'ul Husna, kena berdoa. Sebab tu ada apa? Majlis Asma'ul Husna kan, banyak orang terpahat. Lepas tu ada doa. Kadang-kadang orang bagi hajat. Ni saya nak ni, saya nak ni. Kenapa?
Kerana Asmaul Husna tu adanya nama Allah yang agung. Salah satu daripada sekian nama tu ada nama yang agung. Kalau kita berdoa makbul. Suatu kalau kita lihat, ketika mana orang baca Asmaul Husna, kebanyakan makbul doa. Kebanyakan makbul. Kalau tak makbul, kenapa? Agak-agak tak makbul, kenapa? Kita kata kalau doa makbul. Yang dikatakan makbul tu apa, tuan-tuan dan puan? Bila kita berdoa, kita kata doa kita makbul. Habis kalau kita doa yang tak makbul tu, apa yang tak makbul? Apa maksud makbul lah? Senang cerita, saya tanya. Makbul tu apa? Diperkenankan. Okey, diterima. Makbul maknanya diterima, diperkenan. Okey. Bila kita berdoa, macam mana kita tahu doa kita makbul atau tidak? Bila kita minta sesuai dengan apa yang kita minta. Betul tak? Kan? Okey, kalau kita minta tak dapat apa yang kita minta, dikira makbul ke tak? Kita minta tapi tak dapat apa yang kita minta, kira makbul ke tak? Tak makbul. Makbul. Allah Ta'ala berfirman, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, akan aku perkenankan. Astajib, aku perkenan. Allah Ta'ala perkenan doa kita ni dalam beberapa bentuk. Yang pertama, Allah Ta'ala tunaikan apa yang kita minta. Yang keduanya, Allah tunaikan tapi tak seperti mana yang kita minta. Kita minta A, Allah bagi B. Yang ketiganya, Allah simpan di akhirat. Okay? Allah simpan di akhirat. Doa makbul, tapi dapat bila? Dekat akhirat. Jadi ada satu lagi bentuk, kita berdoa, Allah selamatkan kita daripada, Allah gantikan doa itu dengan apa? Dengan menghilangkan mudarat. Patutnya mudarat dapat, tapi disebabkan doa, Allah angkat mudarat ini. Dalam keadaan kita tak sedar dan perasan. Maknanya doa kita makbul. Doa kita ni tak pernah tolak. Melainkan apa? Bila kita ada sumber daripada sumber yang haram. Maka bila kita sumber yang haram, maka ketika itu Allah Ta'ala takkan apa? Takkan tunaikan permintaan kita. Satu. Yang keduanya, kalau kita berdoa untuk maksiat, dosa, doa pada perkara dosa. Ya Allah, kau mudahkanlah urusan aku mencuri ni, ya Allah, contohnya. Doa ni meminta urusan, ni doa tak makbul. Kalau pun mudah urusan bukan sebab dengan doanya. Yang ketiganya, doa untuk memutuskan silaturrahim. Doa tak makbul. Bahkan doa memutuskan silaturrahim hukumnya haram. Sebab menghubungkan silaturrahim hukumnya wajib. Silaturrahim ni maknanya hubungan apa? Silaturrahim persaudaraan. Salah. Kekeluargaan. Kalau persaudaraan itu ukhuwah. Kita ni ukhuwah. Menjalin ukhuwah sesama kita, betul. Tapi contohnya nak pergi rumah kawan dia, saya nak buat ni lah, kita buat apa hubungan silaturahim dengan kawan. Kawan tak boleh silaturahim. Silaturahim ni adalah hubungan kekeluargaan. Kekeluargaan daripada mana? Daripada rahim nenek yang satu. Rahim, silaturahim, silah hubung. Rahim ni rahim nenek. Daripada rahim nenek ni tadi, yang bercambah daripada rahim nenek adalah apa? Keluarga kita yang wajib untuk kita hubungkan. Nenek kita kan ada apa? Makcik, pakcik kita kan. Makcik, pakcik kita dah kira sebagai keluarga. Wajib kita hubungkan apa? Hubungan satu rahim dengan makcik dan pakcik kita. Kemudian apa? Kemudian sepupu kita. Sepupu kita termasuk daripada hubungan silaturahim. Kan? Sepupu, kemudian adik-beradik kita, anak saudara kita ni semua silaturahim. Tak boleh putus. Budak sekarang ni sepupu pun tak kenal. Pakcik, makcik pun dah tak nak ziarah. Ini masalah. Nak memutuskan silaturahim. Bergaduh hal kecil, langsung tak bertegur. Berpuluh tahun tak balik kampung. Tak jumpa. Ni dosa besar. Nanti dekat akhirat, Allah Ta'ala akan jadikan
Ketika mana seseorang tu nak melintasi titian sirat, Allah Ta'ala akan putuskan dua amal duduk kiri dan kanan di titian sirat. Apa tu amal? Amal pertama adalah amanah, yang kedua silaturrahim. Yang pertama amanah, yang kedua silaturrahim. Ketika mana dia nak melintasi titian sirat, Allah Ta'ala akan putuskan dua amal ni tadi. Tengok dia amanah ke tidak. Maka amanah dan silaturrahim akan duduk di kiri dan kanan. Ketika mana kita melintasi titian sirat. Sebab tu silaturrahim jangan main-main. Kan? Silaturahim perkara besar. Gaduh macam mana pun, tak kira dah adik-adik ke siapa ke, jangan putus. Kadang-kadang orang kata, Ustaz macam mana ni? Saya dah cakap tak apa, ziarah aja. Dia suka ke tak suka tu terpulang. Sebab niat kita adalah menghubungkan silaturahim, kan? Bawa hadiah, bawa buah tangan, bawa kereta, mana? Bawa rumah. Boleh bawa rumah kata dia. Bawa makwa. Macam macam mana? Bawa makwa ni. Bawa lah, bagi apa? Bagi hadiah. Supaya terbuka hati. Okay, dah kembali. Jauh dah tu. Okey, itu Ismul Azam. Jadi kalau kita berdoa dengan nama-nama ini, maka doa kita makbul. Betul, Asmaul Husna salah satu daripada nama. Bahkan kata guru tafsir saya, ketika kami belajar tafsir, dia kata, kalau kita ada doa hajat yang tertentu, kita sesuaikan nama Allah dengan nama yang kita doakan tadi. Nama Allah dengan nama yang kita nak doa. Contohnya apa? Contohnya kita nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka kita sebut Ya Tawwab, Ya Ghafur. Ya Tawwab yang menerima taubat. Ghafur yang menerima pengampunan, yang mengampun. Yang pengampun. Itu nama yang sesuai. Contohnya kalau kita kata nak minta rezeki, Ya Razzaq. Ya Razzaq, wahai yang memberi rezeki, kurniakan atau luaskanlah rezeki kami, contohnya. Jadi sesuaikan dengan nama. Okey, ini berdasarkan apa? Berdasarkan daripada sebuah hadis. An Buraidah bin Husayb anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala laqad sa'alta Allah bil ismi alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Rawahu Tirmizi. Daripada Buraidah bin Husayb bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan persaksianku bahawa engkaulah Allah, tiada Tuhan selain engkau, yang esa, tempat bergantung, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada baginya sekutu seorang pun. Jadi ada seorang lelaki doa dengan doa ini. Dia doa, dia kata apa? Ya Allah, aku memohon kepada engkau yang aku bersaksi engkau ni tiada Tuhan yang layak disembah melainkan engkau. Engkaulah yang tunggal, engkaulah yang tempat bergantung, engkau tidak diperanakkan, engkau tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tak ada satu pun yang sama dengan engkau. Dia doa macam tu. Maka bila Nabi SAW dengar lelaki doa dengan doa ini, maka Nabi pun bersabda. Apa sabda Nabi? Sesungguhnya engkau telah memohon kepada Allah dengan nama yang apabila dimohon dengannya dia akan memberi, dan apabila diseru dengannya dia akan memperkenankan. Maknanya doa ini mustajab, doa ini makbul. Jadi para ulama bila teliti hadis ini, maka kata ulama dalam doa yang didoakan oleh lelaki ini, tak disebutkan siapa nama lelaki ini. Bila doa dengan doa lelaki ini telah menyebut satu nama Allah. Kalau kita lihat daripada sekian tu tadi, nama Allah adalah yang pertama sekali sebut. Antallah, engkaulah Allah. Maka kata ulama, inilah dalil menunjukkan nama Allah. Bila kita berdoa dengannya, Allah Ta'ala akan kabulkan. Jadi banyakkan doa nama Allah. Ya Allah, Ya Allah, Allahumma, Allahumma. Okey, yang maha pemurah, iaitu Ar-Rahman, dan yang maha penyayang Ar-Rahim. Jadi kan bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim,
Rahim. Ada Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Apa maksud pemurah dan penyayang kat sini? Apa maksud pemurah penyayang? Tak aci lah, dia dah baca kat situ lah. Kedua-duanya adalah daripada kata terbitan. Bahasa Arab dia lebih kompleks daripada bahasa Melayu. Bahasa Melayu, kalau kita kata akar atau asal perkataan dia, contohnya kita kata makan. Berapakah kata terbitan yang boleh terbit daripada makan? Banyak. Berapa banyak? Makan, dimakan, termakan, makanan. Apa lagi? Memakan. Permakanan. Lagi apa lagi? Itu je. Pusing-pusing itu je lah kan? Termakan dah. Dimakan dah. Apa lagi? Permakanan dah. Katakan makan tu. Dah, habis dah. Dah tak tahu lagi dah, habis. Habis itu je lah bahasa Melayu. Bukan nak lekirkan bahasa Melayu, tapi kita tahu limitasi bahasa Melayu. Bahasa Arab, kata terbitan dia boleh capai, satu perkataan boleh capai ratusan makna. Kata terbitan sampai ratus. Satu kata akar. Contohnya, qatala. Qatala bunuh. Qatala perang. Kerana qatala, yaktulu, yaktulan. Kemudian maktul contohnya. Muqattil, muqattal. Dah macam-macam lagi lah. Dia ada banyak. Boleh sampai ratus. Hanya daripada satu perkataan. Jadi, itu yang dikatakan sebagai kata, ya, disebut kata terbitan. Okay. Jadi, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni, kata akar dia satu. Daripada kata akar yang satu. Sebab tu dia kata di sini, yang mengandungi makna hyperbola. Apa hyperbola? Itu saya datangkan makna hyperbola tu. Iaitu bentuk ungkapan yang memperbesar-besarkan atau melebih-lebihkan makna yang hendak disampaikan. Okey, contoh hyperbola ni dalam bahasa Melayu kita kata sedap sangat. Tapi sedap sangat ni kan, sedap sangat ni kalau dalam bahasa Arab dia belum betul-betul apa? Hyperbola. Dia kalau dalam bahasa orang muda sekarang ni, tuan-tuan dan puan, dia panggil sedap gila. Tak tahulah mana datang gila tu tapi nak gambarkan kalau makan tu sampai jadi gila. Tu dia. Sedap gila. Nak tunjukkan sedap betul. Terlampau sedap. Ini nama hyperbola. Jadi dalam penggunaan lafaz bahasa Arab, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah bentuk hyperbola, bersangatan. Kalau kita kata seseorang itu sayang, saya sayang dia. Dia sayang orang. Contohnya, saya sayang dia. Sayang ni maknanya apa? Sayang macam kita sayang orang lain kan? Saya suka dia. Tapi kalau kita saya sangat sayang, beza tak dengan sayang dengan sangat sayang? Beza. Saya sangat suka dia. Sangat dia lain. Ini namanya satu bentuk hyperbola bersangatan. Jadi perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah daripada bentuk hyperbola. Makna menunjukkan berlebih-lebihan. Bersangatan. Maknanya bila Allah Ta'ala kita kata yang maha. Sebab tu terjemah depan letak apa? Maha. Maha ni nak gambarkan bersangatan. Maha pemurah, maha penyayang. Macam mana maha pemurah Allah Ta'ala maha penyayang akan kita sebutkan nanti dekat bawah. Okey, tengok. Rahmat. Dari sudut bahasa ialah kelembutan hati dan kecenderungan kepada kebaikan. Dan makna seperti ini adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala bila kata menyayangi, mengasihi, pemurah dan sebagainya, itu bukan sama seperti mana kita sayang orang. Bukan sama seperti mana kita kasih akan orang. Dia tak sama. Sebab kasih ni dipanggil kelembutan hati. Ini sifat makhluk. Makhluk ni dia berubah-ubah. Ni kejap kata sayang, lepas tu bila gaduh benci pula. Kan? Itu biasalah kan? Itu manusia. Kejap sayang, kejap benci tu biasa. Bukan sebab sayang tak pernah benci. Ada sayang, ada benci berubah-ubah. Bila baik, sayang sebut sayang awak. Bila gaduh, benci awak. Menyampah dia. Pergi sana. Dia macam tu. Dia sampai tahap macam tu
Itu manusia berubah. Itu perasaan. Tetapi tidak pada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kasih dan sayang, itu bukan bermaksud perubahan. Perubahan di dalam jiwa. Tetapi yang dimaksudkan adalah kemuncak. Bila sayang itu tadi, Allah Ta'ala ingin memberi nikmat. Sebab tu dia sebut dekat situ. Akan tetapi yang dikehendaki adalah hasilnya itu kebaikan. Bila Allah Ta'ala mengasihi hamba-Nya, Allah Ta'ala merahmati hamba-Nya, bermaksud Allah menginginkan kebaikan terhadap hamba-hamba. Inilah maksud rahmat atau kasih sayang Allah. Maka maknanya di sini adalah Allah melakukan kebaikan kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala buat baik kepada hamba-Nya. Walaupun hamba dia tu tadi tak lalai, lupa untuk beribadat kembali kepada Allah Ta'ala, taat perintahnya, tetap Allah Ta'ala berbuat baik. Andai kata kita buat maksiat, andai kata kita buat maksiat, Allah Ta'ala sekat udara kita, apa jadi? Mati terus, kan? Tapi dalam keadaan kita buat maksiat, kita buat dosa, Allah sekat tak udara kita? Allah Ta'ala sekat tak cahaya? Makan, minum, sihat, mendengar, melihat, berjalan. Dalam keadaan kita buat maksiat. Kita kalau orang tak nak taat kita buat apa dengan dia? Tak dengar cakap, kita buat apa? Kan? Oi, macam-macam kita buat betul. Kalau anak tak dengar cakap kita apa? Rotan dia. Kan? Bila anak tak dengar cakap kita apa? Rotan. Kan? Kalau pekerja tak dengar cakap kita apa? Kita maki dia. Bukan marah terus, maki. Kan? Maknanya ada tindakan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala luas rahmatnya kepada kita. Dalam keadaan kita melakukan maksiat, bukan kata kita orang kafir semua maksiat macam-macam buat, tapi tetap Allah Ta'ala tidak sekat kurniaan-kurniaan kepada hamba-hamba. Nak menunjukkan betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala, maha penyayangnya Allah Ta'ala. Walaupun di sana di sebalik kemurahan Allah Ta'ala ada juga kemurkaan. Tapi rahmat Allah Ta'ala melangkaui daripada kemurkaan. Makhluk walaupun buat maksiat, tetap Allah Ta'ala berikan mereka nikmat. Ini yang dikatakan apa? Ini yang dikatakan dengan rahmat. Sebab tu bila kita kata rahmat Allah Ta'ala, maka maknanya di sini adalah Allah melakukan kebaikan kepada hamba-Nya, atau Allah berkehendakkan kebaikan kepadanya. Allah berkehendak kebaikan. Okey, masuk kita kepada makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahman? Kita tahu Ar-Rahman ni maknanya yang maha pemurah. Benar? Tapi apakah maksud Ar-Rahman sebenarnya? Ar-Rahman bermaksud yang melimpahkan nikmat-nikmat yang agung. Nikmat yang besar-besar, ini adalah atas nama Ar-Rahman. Dia kata, dan ia adalah asas-asasnya seperti kewujudan iman. Nikmat paling besar bagi kita, apa nikmatnya? Nikmat iman dan Islam. Salah. Apakah nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita? Cuba fikir elok. Apa? Nyawa. Nikmat hidup. Kalau tak hidup boleh beriman tak? Kalau tak hidup boleh Islam ke tak? Mana boleh? Asas segala nikmat yang kita miliki sekarang ini, asas utamanya hidup. Hidup adalah nikmat paling besar, paling utama. Barulah ada nikmat iman dan Islam. Nikmat hidup ini tadilah melihat, mendengar, bercakap, berjalan, bergerak dan sebagainya. Daripada nikmat Allah Ta'ala. Asasnya adalah hidup. Namanya nikmat hidup adalah nikmat yang paling besar sekali. Barulah nikmat-nikmat yang lain diikuti. Okay. Jadi nikmat hidup itu adalah apa? Kata nama apa? Ar-Rahman. Nama apa? Ar-Rahman. Allah bagi nikmat hidup Ar-Rahman. Tapi kalau hidup panjang, nyawa panjang, atas nama apa? Ar-Rahim. Kan? Okey, kita tengok situ yang dia kata nikmat asal seperti apa? Kewujudan ada.
iman, kesihatan, rezeki, akal, panca indera dan selainnya, ini semua adalah atas nama Ar-Rahman. Maknanya nikmat-nikmat yang asas, nikmat-nikmat yang besar, nikmat-nikmat yang umum. Maknanya ini atas nama Ar-Rahman. Tapi bila Ar-Rahim, dia kata, manakala Ar-Rahim pula bermaksud yang melimpahkan nikmat-nikmat yang halus, yang cabangnya seperti keindahan, pertambahan iman, kesihatan yang melimpah, keluasan rezeki, kefahaman yang mendalam, dan ketajaman pendengaran serta penglihatan. Okey, ada orang, memanglah kita kata semua orang hidup kan? Tapi hidup manusia ni dia tak sama. Ada panjang dan ada pendek. Ada orang Allah Ta'ala kurniakan umur panjang sampai 100 tahun, 100 lebih, 120 tahun. Pernah ada seorang perempuan tu diwawancara. Umur dia 120 tahun. Ketika dia wawancara tu 120 tahun. Dia kata, apakah impian? Dah umur dah panjang ni, apa impian? Impian, apa impian? Ataupun bukan apa impian? Apa pengalaman hidup 120 tahun? Impian dan pengalaman hidup lama. Maka dia kata impian dia adalah nak mati. 120 tahun tu nak mati. Kenapa nak mati? Kita kan kalau boleh nak hidup panjang kan? Di 120 tahun dia kata nak mati. Kenapa nak mati? Semua orang yang dia kenal dah mati. Kawannya dah mana tak ada dah. Bukan kata kawan dia, keluarga dia. Anak dia dah mati. Anak dah mati, bukan kata anak cucu pun dah mati. Jadi sekeliling siapa ni? Ingat. Semua orang yang hadir baru dalam kehidupan tak sama dengan teman-teman lama, tak sama dengan keluarga. Dia dah katakan hidup lama ni boring lah. Bukan boring, maknanya yalah semua yang dia kenal dah tak ada dah. Apa lagi makna hidup dia tadi? Umur 120 tahun. Jadi hidup lama ni bukan seronok maknanya. Hidup lama semua, tapi sebab kita takut ni. Kita takut ni mati ni macam mana? Hakikatnya kita akan mati. Cuma Allah Ta'ala berikan nikmat dengan nama Ar-Rahim itu pada sebagian orang yang Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah Ta'ala tak punya kepada orang lain. Itu nama Ar-Rahim. Begitu juga dengan apa? Kesihatan. Ada orang sihat, tapi ada orang sihat lebih daripada orang lain. Bila cek doktor, oi, pakcik, sihat je, kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada. Ada apa lagi? Jantung tak ada. Gaun tak ada. Semua tak ada. Ada orang dia ada sikit-sikit. Kalau tak ada kencing manis, ada darah tinggi. Kan? Kalau tak ada darah tinggi apa? Ada gaut. Kalau tak ada gaut, dia macam-macam kan? Bagi bahagian masing-masing lah. Bahagian masing-masing. Jadi ada orang Allah Ta'ala kurniakan dia apa? Kurniakan dia kesihatan yang lebih berbanding dengan orang lain. Ini atas nama apa? Atas nama Ar-Rahman. Jadi nikmat yang besar-besar, nikmat bukan besar-besar, nikmat yang terperinci. Okay? Nikmat yang terperinci itu adalah daripada nama Ar-Rahim. Okay? Itu adalah salah satu daripada makna Ar-Rahim. Dia katakan Ar-Rahman bermaksud Allah berkehendak untuk memberi rezeki kepada seluruh makhluk di dunia. Kalau kita kata Ar-Rahman ni Allah Ta'ala meliputi rahmannya kepada seluruh makhluk. Sebab tu orang kafir kita tengok. Kafir ni adalah suatu perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kafir. Kalau mereka mati dalam keadaan kufur, tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala selama-lamanya. Tak ada siapa boleh mengampunkan mereka. Tak ada orang boleh beri syafaat. Itu kufur. Tapi orang kafir ni Allah Ta'ala bagi nikmat tak? Kita kata adil ke tak adil? Kita ni sembahyang, jaga, baca Quran, zikir. Tapi tak kaya-kaya. Orang kafir buat maksiat, ya Allah, kaya rumah besar macam istana. Adil ke tak adil? Adil. Kenapa kita kata adil? Kita tengok tuan-tuan dan puan-puan. Kita nampak orang kafir dia dapat nikmat. Betul tak? Kan? Kita nampak mereka dapat nikmat.
Tapi ada tak orang kafir yang tak dapat nikmat? Ada tak orang kafir yang miskin? Ada tak? Tapi yang kita nampak yang kaya, betul tak? Kenapa? Tak ada orang Islam yang kaya ke? Ada tak orang Islam yang kaya? Ada. Tapi kenapa kita nampak orang kafir? Ya memang dia tak beriman kan. Tapi kenapa kita nampak dia? Kenapa tak kita nampak orang Islam yang kaya tadi? Apa yang kita buat bila buat perbandingan kan, kita akan kata tengok orang kafir kaya. Tengok orang kafir itu, orang kafir ini. Kita melihat. Kenapa kita buat perbandingan hidup kita dengan orang kafir? Adakah hidup mereka lebih hebat daripada kita? Tak. Tuan-tuan, hidup kita lebih bagus daripada mereka. Apa yang kita ada? Kita ada suatu perkara yang lebih besar daripada mereka. Itu nikmat iman yang tak ada pada mereka. Iman ni perkara paling besar daripada harta. Sebab tu kata Nabi SAW, kalaulah dunia ini ada nilai, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kalaulah dunia ini berharga, pastilah orang kafir ni takkan dapat tak dapat minum walaupun sebesar sayap nyamuk. Orang kafir takkan dapat. Walaupun sebesar sayap nyamuk ni takkan dapat. Tapi apa yang orang kafir dapat? Macam-macam dia dapat. Nak menunjukkan pada Allah Ta'ala dunia tidak ada nilai di sisi Allah. Lepas tu nanti dekat akhirat, ketika mana manusia ni tadi dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masing-masing nak selamatkan diri, maka mereka akan tawarkan kepada Allah Ta'ala. Kalau satu dunia ni milik dia, dia akan tawarkan untuk apa? Tawarkan kepada Allah untuk lepaskan diri daripada azab. Bahasa mudah kita kata, dia nak cuba rasuah Allah. Dengan bagi apa? Dengan bagi dunia. Kalau ada dua dunia, dua-dua dia akan bagi pada Allah Ta'ala supaya dapat dilepaskan daripada azab. Adakah mereka akan terlepas daripada azab Allah? Tak. Sebab apa? Sebab dunia tak ada nilai. Yang kita kumpul-kumpul, yang kita sayang-sayang, ni kan? Tak ada nilai si Allah Ta'ala. Sebab tu bila mati, bawa kubur tak? Apa yang kita simpan? Simpan banyak-banyak tu, kan? Kita himpun tu, kan? Bawa tak mati? Ke gali kubur, masuk rumah besar, kubur dalam rumah. Anak-anak nanti kalau pak mati, mak mati, kuburkan dalam rumah. Kan? Sebab rumah ni bapak yang beli, kata bapak ni. Bila bapak dah meninggal, pak, minta maaf rumah ni kami nak duduk. Dia kubur bawah, kubur. Boleh buat mati tak? Tak boleh. Semua sekali akan kita tinggalkan. Lepas tu, saya suka tuan-tuan dan puan-puan yang banyak harta. Gunakan harta tuan-tuan untuk manfaat pada dunia akhirat. Kadang-kadang kita ni kesian anak-anak ni, kalau saya mati, anak-anak ni tadi kan, anak-anak rumah dah ada, kerja dah ada, semua dah stabil lah, tapi dia fikir punya anak tu kan, dia lupa tentang dirinya sendiri. Sedangkan yang berhajat tu siapa? Diri sendiri. Harta yang digunakan untuk diri sendiri lebih bermanfaat daripada fikirkan anak-anak. Ya, tak salah fikirkan anak. Kalau anak tu memang miskin, anak tu memang hidupnya susah, ya, harta tu untuk dia. Tapi kalau anak memang dah ada, dah kerja dia, rumah dah besar, rumah kat KL, so besar-besar ni rumah dia, kita fikir untuk dia lagi. Patut ke tak patut? Tak patut. Ni kita ni dah nak masuk ke tanah ni. Kan? Apa yang perlu kita sediakan untuk apa? Diri kita. Maka gunakan harta yang ada untuk manfaat kita pada dunia akan datang. Kan? Gunalah. Kan ya? Masjid contohnya. Perlu apa? Surau contohnya. Madrasah contohnya, keperluan sumbang ke Gaza ke apa ke, gunalah asal kebaikan. Ataupun contohnya buat umrah tiap-tiap bulan. Pencen dia tak tahu nak buat apa, dia nak buat umrah tiap-tiap bulan. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh? Boleh sama kata tak boleh. Duit kita, seperti kita tak nak buat apa, nak umrah tiap-tiap bulan ke, nak haji tiap-tiap tahun ke, kalau boleh lah. Buat amal ibadat, tak ada masalah. Ini bukan anak-anak yang tak umrah tak pergi, tapi melancong dia lebih lagi di rumah. Pergi sana, pergi sini kan, pergi Eropah, pergi sana. Umrah pernah pergi? Tak pernah. Kenapa tak pergi? Belum sampai seru. Pandai pula dia belum sampai seru. Ingat apa? Pergi tu ada kena seru-seru. Pergi je lah. Kan? Ada banyak duit. Kan? Tapi niat
niat bila buat umrah tu jangan apa? Jangan niat melancong. Ada orang dia apa? Dia niat melancong. Salah. Niat kerana Allah. Ada orang niat melancong. Ini adalah niat yang salah. Okey, kembali. Jadi bila kita nampak orang kafir Allah Taala berikan mereka nikmat, itu adalah atas nama Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Tapi kalau kita kata Ar-Rahman ni maknanya meliputi orang kafir dapat, orang beriman dapat. Saya nak cerita, saya ambil kesempatan ceritakan satu kisah yang membuka minda tuan-tuan dan puan. Satu ketika Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dia sedang menunggang tunggangan. Tak sebutkanlah kuda ke apa, tapi memang tunggangan yang mahal dengan pakaian yang mewah. Tiba-tiba datang seorang Yahudi. Yahudi ini miskin. Tukang besi. Tukang besi maknanya kita kata zaman tu adalah low class lah. Kerja tukang besi ni maknanya memang bukan dipandang dalam masyarakat. Jadi dia kata kepada dia, bila nampak Imam Ibn Hajar berjalan dengan tunggangan yang mewah dan sebagainya, maka dia pun tahan. Dia kata kepada Imam Ibn Hajar, wahai Imam. Sebab dia kenal, dia kata, wahai Imam, apakah maksud hadis Nabi-Mu yang mengatakan bahawa dunia ini adalah syurga bagi orang kafir dan penjara bagi orang beriman? Apakah maksud hadis Nabi-Mu yang mengatakan bahawa dunia adalah syurga bagi orang kafir tetapi penjara bagi orang beriman? Sedangkan kau melihat aku begini, maknanya compang-camping, pakaian tak elok dan tak apa, pakaian bukan mewah, berbanding dengan kau. Kan? Kalau kata dunia ini adalah syurga bagi orang kafir, kenapa aku ni tadi macam ni? Syurga kan patutnya nikmat. Dan kau kata penjara, kenapa kau mewah? Sepatutnya kalau penjara maknanya kena apa? Kena susah, betul tak? Tapi kenapa Nabi kau kata dunia itu adalah syurga bagi orang kafir tetapi penjara bagi orang beriman? Maka kata Imam Ibn Hajar, dia kata apa? Dia kata syurga itu adalah dunia itu adalah syurga bagi orang kafir kerana kalau nak dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Kalaupun dekat dunia orang kafir susah macam mana sekalipun, mana lagi susah? Susah dia dekat dunia ke susah kat akhirat? Maka dunia ini bandingan kesusahannya, walaupun susah, tapi susah lagi dekat akhirat, bandingannya seperti syurga. Dunia itu adalah syurga bagi orang kafir, berbanding dalam neraka. Macam mana nikmat sekalipun kan? Makan pun macam kita kata apa? Makan sehari makan apa? Contohnya makan benda basi contohnya. Makan sampah contohnya. Orang kafir makan, ya tak? Pakaiannya tu tadi pakai compang-camping contohnya. Tapi dibanding dengan akhirat, dia makan buah zakum. Buah zakum ni bila masuk dalam ni, apa? Buah tu berduri, bila masuk dalam apa? Dalam perut, dia akan pecahkan usus-usus semua sekali. Masuk, pecah. Maka berulang-ulang. Makan macam mana pun, makan kat dunia lagi sedap daripada makan dekat akhirat bagi orang kafir. Dan penjara bagi orang beriman. Kenapa penjara bagi orang beriman? Kerana dekat dunia macam mana hebat, macam mana kaya, macam mana senang hidupnya, tapi banding dalam syurga lebih berganda-ganda daripada kehidupan dekat dunia. Kalau contohnya kita makan apa sedap? Kita makan apa sedap? Nasi biryani. Nasi biryani. Oh, batu pahat nasi biryani, masya-Allah. Tak muak-muak akan nasi biryani. Nasi biryani contohnya sedap. Dekat akhirat dalam syurga nanti lagi sedap. Kita kata, "Wih, dia sedap ni." Sanggup, saya ada seorang kawan, punya saudara dia daripada Perak datang Batu Pahat semata-mata makan nasi biryani, balik. Datang balik Perak. Balik hari. Semata-mata makan nasi biryani. Saya pun hairan, pelik. Ada orang macam ni rupanya. Pergi balik. Bila saya pergi, bila ada satu tempat saya pergi kedai makan. Oh, saya pergi ke Allahumma salli ke Keluang. Ke Keluang adalah makan cendol durian. Cendol durian pergi sana makan kat sana.
keluar. Jadi ada geng-geng superbike datang. Nah, waktu tu yang tukang kedai tu penjual borak datang berapa? Daripada JB. Daripada JB. Lepas ni lepas makan nak gimana? Nak balik terus. Lepas makan tu makan cendol berapa minit? Makan balik. La ilaha illallah. Tak boleh, saya pun tak faham. Tapi ialah manusia macam-macam perangai kan. Tapi nak tunjukkan sedap tu sanggup jauh-jauh. Tapi tuan-tuan dan puan dalam syurga lagi sedap daripada apa yang kita pernah makan. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan surah Al-Baqarah, manusia bila nampak buah dalam syurga dia kata, "Ini dulu pernah aku pernah jumpa." Buah ni. Buah apa saja buah? Dia kata pernah jumpa ni, pernah makan. Maka para ulama kata ada dua tafsir. Yang pertama, pernah makan di dunia dan dia makan lagi dekat apa? Dalam syurga. Tapi yang dalam syurga lebih sedap daripada dunia. Itu satu. Ini kita kata alah biasa je. Yang lebih hebat lagi para ulama tafsir macam mana dia kata dia pernah makan dalam syurga sebelum tu. Buah yang sama. Kita kata buah apple. Sebelum tu dia pernah makan dalam syurga. Dia makan kali kedua. Kata dia yang kedua lagi sedap daripada yang pertama. Maka para ulama kata dalam syurga nikmat akan bertambah tambah. Maknanya kalau kita pernah makan sedap, nanti kita makan kali kedua benda yang sama lagi sedap yang kali pertama. Kita makan kali ketiga lagi sedap daripada yang kedua. Kita makan kali keempat lagi sedap daripada kali ketiga. So terusnya sampai bila-bila kita makan lagi sedap. Dia bukan sama je tak, dia bertambah kesedapannya. Itulah yang dikatakan apa? Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman. Macam mana mewah sekalipun kehidupannya, macam mana bagus kehidupannya kat dunia, tidak akan dapat bandingannya nanti di akhirat. Sebab tu dia kata di sini, Ar-Rahim pula. Bermaksud Allah berkehendak untuk memuliakan orang-orang beriman dengan syurga di akhirat kelak. Jadi Ar-Rahim ni khusus untuk orang beriman. Orang kafir tak dapat rahmat. Dekat akhirat macam mana dia menangis mata air darah sekalipun. Dia menyeru, dia merayu. Dia mohon kepada Allah Ta'ala, rayuan mereka tidak akan didengar. Allah Ta'ala akan campak mereka dalam api neraka. Tidak ada rahmat bagi orang kafir. Tapi ada tak rahmat bagi orang beriman? Ada. Macam mana dia berdosa sekalipun, Allah Ta'ala akan berikan syafaat. Nabi akan beri syafaat. Orang saleh akan beri syafaat. Penghafal Quran akan beri syafaat. Malaikat akan beri syafaat walaupun sudah masuk dalam neraka. Tapi tuan-tuan dan puan jangan pulang. Tak pulang. Kita ni beriman. Paling kurang masuk neraka dulu. Nanti sudahnya masuk syurga kata dia. Tuan-tuan ingat masuk neraka tu macam masuk apa? Sekejap aja ke rasanya? Masuk neraka ni kalau kita kata sekejap tu berapa lama? Kalau dibandingkan kehidupan akhirat, dia kekal selama-lamanya kekal. Kalau dia masuk 100 tahun, kalau dia masuk ke dalam neraka 1,000,000 tahun, kira sekejap ke tak? 1,000,000 tahun akhirat sekejap ke tak dibandingkan dengan akhirat yang kekal selama-lamanya? Kekal selama-lamanya bukan 10 tahun, bukan 1 bilion tahun, bukan 1 trilion tahun. Dia nombor tu tadi, kita tak 1, 0 tu tak ada penghujung. Itulah yang kita kata kekal selama-lamanya. Dibandingkan dengan 1,000,000 tahun, kosong ada kira lagi tak? Ada hujung. 1,000 tahun, 1 bilion tahun, ada lagi tak kosong ada hujung tak? Ada. 1 trilion tahun ada. Kalaupun diletakkan 1 trilion tahun, tetap dikira sekejap berbanding dalam kehidupan dalam syurga selama-lamanya. Lepas tu jangan kata tak apa. Kita ni buat maksiat, apalah, nanti masuk syurga juga kan. Dia tak nampak neraka tu tadi berapa lama dia akan duduk. Waliyahzubillah. Jadi jangan sekali-sekali kita meremehkan dosa. Jangan kata tak apa. Tak apa ni masalah. Tak apa itu adalah perkataan masalah. Sebab tu Allah Ta'ala akan muliakan orang beriman di akhirat dengan apa? Masukkan mereka dalam syurga.
Sentiasa berbuat ihsan itu sentiasa memberi kelebihan kepada hamba-hambanya, berterusan dan tidak pernah terputus. Maknanya Allah Ta'ala sentiasa melakukan kebaikan kepada hambanya. Dalam keadaan walaupun hambanya tak perasan. Kadang-kadang ada orang dia berumur, ada orang yang mengeluh. Kan? Asyik susah aja. Kan? Asyik susah, hidupnya susah aja. Tak ada benda yang senang dia kata. Hakikatnya yang dia kata susah tu bukan dia susah pun. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita bayangkan. Kata guru saya, dia kata apa? Dia kata, orang yang kerjanya kontraktor. Kerja kontrak tu lah. Kerja kontrak. Bukan kontraktor, dia kerja kontrak. Nak buat apa kita? Buruh binaan. Buruh binaan. Buruh binaan. Kerja dia berpanas, berhujan. Kan? Daripada pagi sampai ke petang. Susah tak kerjanya? Buruh binaan susah tak? Susah. Tapi kalau dah puluh tahun itu kerjanya, susah lagi tak? Dah biasa dah. Contohnya, kita kata, kesian dia makan nasi dengan garam. Susah tak? Makan nasi dengan garamnya, lauknya. Susah tak? Susah. Tapi puluh tahun dia makan nasi dengan garam. Susah lagi tak? Tak susah tak? Benda dah biasa. Maknanya kehidupan dunia ni, dia susah sekejap. Susah je sekejap. Contohnya ada tuan-tuan dan puan pergi tiap-tiap bulan cek dekat KK. Kan? Ni, pagar ni. Ada buat cek kan? Ada yang buat cek? Ada kan? Ada rutin. Pergi cek. Ada ambil darah? Ada tiap-tiap kali cek kena cucuk tak? Kena cucuk. Kali pertama cucuk, apa rasa? Sakit. Habis kalau dah biasa kena cucuk, sakit lagi tak? Sakit tapi tak sama dengan sakit kali pertama kan? Dah steady dah. Nah lah, ambil je lah. Kan? Siap ulur lagi. Kan? Macam tu je dah. Pasrah. Kan? Orang masa mula-mula takut kan? Nak tengok darah pun takut. Sekarang ni nak tengok darah. Sedap. Dia sedap tu dia lain macam tu. Sedap apa tu? Dia sedap nak jumpa yang kat sana ke siapa? Okay. Jadi kesusahan itu asalnya susah tapi lama-lama tak susah. Itu kehidupan dunia. Tapi bayangkan kehidupan akhirat, kesusahannya tak sama. Bila masuk akhirat, Allah Ta'ala kata walaupun mereka bersabar. Orang kafir ni walaupun mereka bersabar, tetap takkan boleh sabar. Kalau kat dunia ni kalau dia susah, sabar, lama-lama sabar, maka dia akan tahan. Kan? Dia akan kebal, dia akan apa? Kita panggil apa? Pepatah Melayu? Allah bisa tegal biasa, betul tak? Allah bisa tegal biasa. Maksudnya dah biasa susah. Tapi dekat akhirat tak. Kalau pun dia duduk dalam neraka dia azab, maka azabnya akan bertambah. Macam nikmat dalam syurga dia akan bertambah, azab dalam neraka bertambah. Dia sabar tak akan boleh sabar. Okay? Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itu dulu. InsyaAllah nanti kita akan bagi nota baru ni. Rangkap yang kedua. Pagi ni panjang betul kita. Semangatnya. Tengok tuan-tuan pun tak bergerak, relax aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wal qalbi la yakhsha' wal 'amali la yurfa' wad du'a'i la yusma' wan nafsi la tashba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.